أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam khidmat syafah kita pada malam ini, kita baca ke muka surat 92. Muka surat 92 A di bahagian atas. Betul tak tu? Allahu la ilaha illa. Muka surat 92 bahagian atas. Separuh muka surat kita baca malam ni, dan minggu depan yang B pula. Malam ni A dah. Betul dah? Okey, saya baca sikit. Macam biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Okey, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ya Allah, macam ni. Macam-macam mula. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Okey. Wa ma lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Wallah, ambil situ. Allah. Wallahu arkasahum bima kasabu. Okey. Aturiduna an tahdu man adallallah. Okey. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Okey. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Okey. Mula wadum lah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Ya. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Ya. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Okey, alhamdulillah. Okey, baca di atas tajwid. Allah alif lam jalalah dibaca tebal dua harakat. Ya. La majaz ismun fasil. Ya. La mat tabi'i. Ya. La mat tabi'i hu mat tabi'i. Ya. Ya apa qol fiqra. Apa ni? La apa ni? La yaj. Ya, jim dia. Ya je. Qol fiqra. Ya. Ain Jepun ni apa? Wajib bangun lah. Ya. Apa? Izhar syababi. Ya. La mat tabi'i. Ha? La. Allah mata ya. Mat tabi'i. Yaw wawlin. Ya. Mil alif lam qamariyah. Lam dibaca dengan izhar qamari. Ya.
Ya mak tabi'i, Ya. la mak tabi'i, Ya. roy yali, Ya. fi apa ni ma'arif lisukun. Ya, betul. Habis. Man izhar halqi. Ya. Nallah alif lam jalalah baca tebal dua Tak ada. harakat. Man. Ah. Man. Man Okey, baik. Saya nak tanya sod. sod. Makhraj dia. Ujung lidah dia panggil laki gigi bawah. Belakang ke bawah, betul. Ataupun dia, ya, belakang lah boleh ada tu. Ataupun dalal lah. Dalil. Okey lah. Sifat dia. Sifat dia hamas, Okey. rakhabah, Ya. istinla, Ya. itibak. Itibaq, betul. Satu lagi. Sifat dia. Bukan dah. Sofir. Sofir. Sofir maknanya bunyi siulan. Kau bunyi lebih. Dia ada 3. Sod, sin. Kalau sod dia bunyi lagu lain. Ba. Kalau sin, kalau zai, Selagi shin tau. Shin selagi tau. Selagi shin tau. Shin. Nasihat sin lah. Sin lah. Sin. 3 dah. Patut dah kata dah ni. Satu sod, satu sin, satu lagi zai. Okey, dia bunyi beza lah. Sod dah tebal sikit. Lepas tu okey, baik. Itu sofir lah. Okey, baik. Okey. Minallah. Alif lam jalalah dia baca tebal dua harakat. Di mak tabi'i sama iwat. Okey, betul. Selama ni kita dah baca minggu lepas mak iwat tu lah. Lupa dah punca. Mula kita pandai dah juga ni. Tapi banyak tak pandai lagi dah. Dah ni banyak dah pandai. InsyaAllah. Okey, baik. Baca lah. Ni. Ingat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Ya. ومن أصدق من الله حديثا Okey. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Okey. أتريدون أن تهدوا من أضل الله Okey. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Okey. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Ya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله Alhamdulillah, betul. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Baik sikit. Wala tattakhizu minhum. Tutup molek. Kita kadang-kadang kalau kita nak jumpa orang dia jadi tak ada rapat, dia cepat mana? Macam mana? ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Hati-hatilah. Okey, sekarang lah. فما حكم ما asli Ya. hukum izhar syafawi Ya. fil alilam qamariyah na ma asli fikir Fil alilam kemudian lam tu lam dia baca apa? Lam mati tu. Lam tanah mati. izhar qamariyah Izhar kemari. na asli ki alim nafi atai tayalim Okey. wallah alilam jalalah Ya. wa macam dah ro tafking rotba Apa? tebal macam tebal ro tafking Okey. kasahum izhar syafawi ma asli kasabu Nanti. Hum di bawah bukan izhar. ikhfa ki Dia kepak syafawi. ikhfa syafawi Betul ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi kan? Dia pengen bagi, dia pengen mim bagi dia kan? Okey, sebab super. Ni ikhfa syafawi. Kalau mim dia pengen mim,
idgham syafawi atau misalnya boleh lah. Tinggal lagi nak royak no mim mati selain pada dua jumpa dengan ba jumpa dengan mim, hal lain semua apa panggil izhar syafawi. Mudah ya. Tak perlu nyebut. Betul dah tu. Tak payah. Sabu Bu. memang macam mana baca? Ma masli kasabu. Bu? Ma asli. Mak asli lah. Sabu Kalau tiga. kita sambung baru dia jago lagu lain dah. Ini betul dah. Mak asli. Okey. Aturidu ri ma ri yalindu. Ma asli. Ri ma asli. Du ma asli. Na'an ikhfa hakiki. Du ma asli. Man awallam. Man Man izhar ki. ya. Awallallah. Okey, saya nak tanya Allah. Okey. Allah la Allah. Jadi macam mana? Alif lam jalalah. Mana? Awallallah. La Alif lam jalalah dia baca tebah mak. dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat. Dua Bukan dua rakaat. rakaat sini. Sebab nak berhenti dah. Mari lu sukun. Ma'arif sukun. Okey, baik. Saya nak tanya huruf dha. Bo. Lidah, ujung lidah tepi Huruf dha Tapi- dia macam mana makhraj dia? Tempat keluar huruf. Nak tak lidah mana sebelum sudut dia? tepi gigi. Nak tak tepi- yalah lidah huruf apa? Nak tak di mana? Mula nak sebut dia ataupun kita nak mati dia. Macam mana? Dha. Lidah tak tepi gigi gerahit tepi. Ya. Boleh. Kalau tak boleh saya royak. Nak suruh boleh. Tapi dia dah. Tepi Macam dia. tepi lidah. Tepi dia. Jumpa Gerahit tepi. betul. Tepi lidah mana tak apalah. Kalau tepi lidah kiri, akak kiri, akak kanan tak jumpa. Kalau tepi lidah kanan, kena kanan atas lah kan. Okey, itu betul dah bak tu. Bak Bo. makhraj. Bo. Tapi bila nak lepas tu macam mana cara dia? Cara nak tubik suara tu. Bo. Pertama sekali dia Melka orang. jahar. Jahar. Dia tak berani kan? Wala tidak tubik keluar angin dia. Okey, orang keliru sangat dha ni rakhawah sepatutnya. Tapi banyakkan sebutnya dia jadi tidak macam rakhawah. Macam jadi macam qaqalah, jadi yalah qaqalah jadi macam syiddah. Jadi macam syiddah. Dia serupa ya dengan huruf sin. Sebab tu nak kata sin dah. Kata nak asin nak kata as panjang dah. Kalau dha kena kata wala dha. Dia ada dia jalan lagi. Dha. Tapi kalau sin sa tali wala dhalin kena wala dhalin kena dia beza sikit lah cara bunyi tapi serupa kaedahnya kena jangan pergi selalu jangan lepas lalu wala macam sin wasa kena wasa tak betul bismillah tak betul kena bismillah kena gitu kalau bak betul tak fadlun jangan fadlun tak boleh wal okey sifat pertama jahar, yang kedua rukhawahnya dia kena latih apa tu Melka kan? Istilah. dia gini mula-mula nak tarik angin sifat angin ada atau tak ada kalau ada angin dia panggil hamas lepas tu mengalir suara tak mengalir kalau tak mengalir macam lepas lalu siap gerak ni dia panggil rakhawah. Okey dia rakhawah lah. Yang ketiganya tebak nipis. Kalau tebak nipis kita panggil istilah lah kena kata tebaknya. Biasa lagi tebak maksudnya kita akak pakai lidah sehingga ke gapak ke langit. Itbak maknanya melekat. Lawan ni betul lah mana sifat dia hamas rakhawah isti'la dan jahar betul. Betul. Jadi hamas jahar Rahwah itba. isti'la Rakhawah dia. rakhawah lepas tu isti'la itbaq gitu ingat dah pasal lagi
Ini saya ingat kau ni. So lagi pun istitolah. Tolak. Istitolah. Istitolah nama sifat. Kalau sok tadi ada hal lebihnya Topik. sofir. Dia ni istitolah. Istitolah ni pergerakan. Dia pakai lidah. Dia bukan pakai lidah. Dia tepi lidah dengan kita lekat. Lekat. Walau nak sebut dha tu Bergeser. dia geser. Walau dia geser. Adapun huruf sin dia tidak geser. Dia angin tubik. Sa. Dia tak gigit. Tidak kata lidah tu wal lagi. Sa tak gitu. Ada dha ni dia tak belakang kata ni Tapi ni apa ni? Lidah. Ni gigi. Dia tak sini. Tak belakang. Walau dia gigi sikit baru lepas. Dia gigi sikit istitolah. hujung ni nak sapa ke tempat gigi depan atas. Baru dia lepas. Bunyi bila dia lepas bunyi pun. Kalau tak lepas tak bunyi. Tak boleh. Kita lepas pun ada munggah angin sikit. Nak tepi angin tiga. Walau tapi bila lepasnya bila rapat sapa ke gigi segi atas. Walau jadi hok dia panggil istitolah tu gerak tu. Geser. Hok bunyi suara tu rahawah. Dia gerak bila buat dia bunyi. Dia tapi perbuatan gerak tu dia panggil sifat istitolah. Duduk ke dia ya. Dalam 28 ayat tu 28 huruf tu dia yang ada istitolah. Okey. Okey, ambil dah. Beda. Ya ke? Beda. Allah waman tu waman you. Ramai. Waman. Waman. Panjang pula. Waman. Waman. Ini dekat mak lu kan? Ya, waman. Ya, betul. Lillah alalam jalallah. Lillah. Dibaca tu. Depan ni. Baru harakat. Bukan. Ini only mau nipi. Ingat dah. Bagi bawah. Jadi dia kita baca betul dah kita kata ada lillah atau ada kata wala betul kita kata lillah betul dah baca tu tapi kita peringkat lain lah ni peringkat bukan nak suruh kena baca saja kita nak mengajar esok kena gerti benda tu nipih dah nipih lah dia panggil nipih dia panggil ialah taukid lah kalau tebal kita panggil taqim tetapi untuk huruf dhad tak tahulah ulama tak panggil taqim dia panggil taghlis. Dia nama lain untuk tak tahu saya pun tak kerti ayat tu lah tapi maknanya tebal lah taghlis taghin lam yazza taghlis okey falan ikhfa hakiki tajidalahu maksilah apa maksilah wasirah okey sabila ma'rifukum bi masri sabila okey masih la ma'i wa'ala. okey lah baik okey baca Arti lah. Suka siapa pun dulu lah boleh baca dulu kata kepik kata tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو okey ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ya ومن أصدق ومن أصدق من الله حديثا ya فما لكم في المنافقين فئتين okey fi'at tak ada banyak fi'atai فئتين والله أرسكهم بما كسبوا okey
أتريدون أن تهتدوا من Tah. Jangan bunyi berangin kuat. Tah. Gitu. Okay. Jangan tah. Kalau tah tu أتريد ha. أن تهدوا من Tah. تهدوا من أضل الله Ya. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Okey. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فتكونون سواء. Ya. Berarti tak sekarang ayat dia. Biasanya mak ewak dia bagi dua juga. Tapi dia terbubuh alif lepas pada tu. Tawaba, dia ada alif. Semua ada alif. Kalau tak ada alif, bagi atas tu, kalau nak berhenti, untuk huruf hamzah, dia tak buat ni. Tapi kena macam ewak juga. Ya, tu senang lah nak apa sebutan cacai kena jadi dua harakat. Mak ewak, ni, sawa, kalau gitu. Dia kena kata, guna yang berarti dengan sawa. Tu tak betul. Tapi kalau hok belakang tu baris so, baru sawa, tapi sawa so lagi hok tak ada itu marbutah terbukan paha tu ada titik tu. Itu tak ada lah. Memang kita baca, kita tak baca mewat pun tentu. Okey, baik, tak fala. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. Okey. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. Okey. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Okey, baik. Okey, Comel baca. Comel kat mana ni boleh lah. Tak banyak sangat ada. Ya, Cik. Ya sih. Kejut tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أتريدون أن تهدوا من أضل أتريدون أن تهدوا من أضل الله. Okey. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله Ya. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم Ya. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Okey, baik. Mungkin bagi sebagai keempat. Wadu. Wadu du ma asli law waulin takfuru ru ro tafkin ru ma asli. Okey. Tak. Kaf tu. Kaf. Apa panggil kaf ya? Makhraj. Kaf ni makhraj dia. Di mana? Makhraj dia pangkal lidah jumpa dengan antara langit lembut dan kerah. Dia pun langit. Okey, di situlah tempat lepas ya. Jadi banyak orang dia adalah, bukan banyak lah. Ada yang salah sebut kaf ni bila nak kecil dia nak apa? Penipis huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, betul lah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada di kalangan pernah dengar wal mustaqim. Bukan mustaqim, dia kata gitu. Nampak tak? Ada hati-hati, saya ingat sama. Kena nipis mama boleh nipis, mama dia kena kata nipis. Tapi jangan tukar makhraj. Tapi mana dia bila bunyi lagu tu sebenarnya dia salah tak tepat. Dia salah tak lidah tu. Kalau tak lidah di belakang, tak lagi. Kim situ juga lah kim. Dia kita depan juga. Dia suruh nipis. Kim tak boleh. Okey. Sifat dia Sifat dia hamas, ya. syiddah, Ya. istifal, infitah. Ya, selagi. Ya, Tak ada lah. ada lah. Tak ada dia. Okey, dia kalau kau lah tu. Kau tu kan? Okey, dia beza. Okey, dia beza tu. Kau baik. Kama ma ma'asli kafaru ru rob tafkin dan ma'asli fataku ku ma'asli nu ma'asli nasawa'a ma wajib mutasib ma'iwa. Betul. Fala la ma'asli tattakhidhu dhu ma'asli minhum izhalaki hum izhar syafawi Ya. au bawling dia ma wajib mutasib Ya. hatta ta masli yuha masli jiru ru rotafkin dan masli fi masli sabi masli dillah lam jalalah dibaca nipis lah mari disukun. Okey, baik. Bagi perempuan pula lah. Tak ada lah. Ambil bagi perempuan pula. Tak ada. Pembatu. Alah nak lebih-lebih sangat. Susah hati. Bukan dah ni kan ni sahaja. Kapu gitu dah. Bunyi kau dah. Okey, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai kau mic kecil tu. Oh, kecil tu. Pakai dah ni. Pakai dah. Okey, jangan. Okey. Allahu la ilaha illahu Okey. la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Ada ben. Wamen. Bukan wamen. Min datang ma. Waman. Jangan wamen. Tidak. Waman. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Okey.
Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu aksaruhum bima kasabu. Okey. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falam tajida lahu sabila. Ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya. Fala tattakizu minhum waliyan awliya hatta yuhajiru fi Mula-mula. sabilillah. Ambil mula. Fala tattakizu. Fala tattakizu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Okey. Fa'in tawallaw fahuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Ya. Fala tattakizu minhum waliyan wala nasira. Okey. Okey, baik. Baca. Boleh tahan dah. Okey, orang lain pula. Ini soal Oh, nampak ayah. Sibuk nganuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Okey. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Ya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Ya. Aturiduna an tahdu man adallallah Okey. wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Okey. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم Okey. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله Alhamdulillah. العظيم. Mana eh? Fa'in. Fa'in tawallau tu. Fa'in tawallau. Okey. Fa'in tawa. Ikhfa hakiki. Ya. Lau waling. Ya. Zu masli. Ya. Hum idgham ma'guna. Hum kata gini. Idgham safawi. Kena kata gini. Hum wa. Hum wa idgham Kalau hum safawi. tidak wa dia di lain pula. Izah safawi. Okey, betul. Wa tu qala surah. Okey. Lu masli. Hum idgham safawi. Hum ha. Hum ha. Ya. Hum ha idgham safawi. Hai yalim. Ya. Wajat apa ni idgham idgham Ah. Okey. Idgham tu betul lah. idgham mutajasilain lisan Mutajanis. Idgham idgham mutajalisain Maknanya dia maksudnya idgham bila jumpa sebab ta dengan dal ni dia duduk di satu rumah. Kalau ta jumpa dengan da ke atau da jumpa dengan ta ke, bila jumpa dekat, jumpa dengan dekat. Semua biasa kena dengan idgham lah. Nanti kita akan kita baca dengan panjang lebar lah lepas hari minggu sekali lagi, minggu depan tu kita start baca tu. Ni dia panggil pertemuan mutajanisain. Maksudnya jumpa pakai contohnya apa? Kalau Hamzah jumpa dengan ha. Dia semua tu. Ain jumpa dengan ha. Aja dekat tu. Kalau Rin, bawa.
kah ngakoh. Tak, Ngakoh. kah ngakoh lain. Walaupun terbit makan ni, dia ada jumpa tempat lain. Ha? Dia tidak silap, dia lain waktu tu. Lepas tu, jim, ya, shin. 3 juga tu. Kalau jumpa sama dia tu, dia panggil begitu. Dia biasa kita baca idgham. Jim. Pasal lagi syadang tu kan. Pasal za. Za. Gitu juga. Pasal lagi sin, Sin. sod, Za. pasal lagi ba, mim, Wa. waw. Ketiga. Itu dah mutajanisain. Betul dah tak mutajanisain. Kita awal-awal lah. Mu, Mutajalisan. jatuh mu, Mu mana? Ma'asli. Mu ma'asli. Hum. Habis. Tak ada apa-apa. Ada. Tak Sebab ada. kita nak berhenti situ tak ada apa lah. Kata lah. Orang lain baca pula. Ama. Allah. Tak boleh ya. Okey. Nanti lu ya kawan. Terus? Nanti lu. Akan mic kecil tu. Jangan terlupa. Benda kecil tak apa kalau kata tak ingat. Nanti lu dikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha Allahu la ilaha illahu Buka sikit kata tu. la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la robba fi Roy. La Roy. ila nanti dulu ila roiba fi nanti dulu ila yaum la roiba fi Okey. kat tu lah Okey. waman Waman asdaku minallahi ahadisa minallahi hadisa Okey. fama lakum fil munafiqina fi'ataini lalu fi'ataini wallahu kasahum bima kasabu Okey. aturi Jangan tu jangan panjang. aturi duna antahdu man adallallah Okey. wa man yulillah wa man yulillah Lili. wa man yulillah Alan. faman yulillah hiwa fi Alan. falan tajidalahu sabila Okey. waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan Okey. fala takhizu minhum awliya hatta Dia berhenti situ. Faminhum awliya. Berhenti situ. berarti ya deh faham Hatta. Kami hatta. paman tak takhizu deh Okey. minhum awliya Panjang sikit. awliya Hatta. hatta yuhajiru Jangan yuha. hatta yuhajiru Ha kena panjang. hatta yuhajiru fi Hatta yuhajiru. hatta yuhajiru fi sabilillah Okey. faman tawallau Nanti faman fa'in. fa'in tawallau fakhuzuhum
waqatulu nah waqatulu hum Haitsu haisu wajat wajah kena tu tak? Wajat tu lalu. wajadtumuhum Okey. wala takhizu minhum awliya Waliyan. minhum Waliyan bagi dua. waliyan wala nasiro. Okey, baik. Slow-slow kita tak apa insya-Allah. Saya tolong ya. Okey, baca. Mah dulu. Okey, terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Ya. ومن أصدق من الله حديثا Ya. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Ya. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Okey. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Ya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله Ya. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Okey, kat mana ni? صدق الله العظيم. Wala tattakhidhu. ولا تتخذوا لام أصلي ذو أصلي Ya. منهم إظهار الكي هم وإظهار سفابي Ya. وليا وإدغام أغنى Ya. لا أصلي سي أصلي رو مأيوة. Okey. Ra tu mak awak. Apa sifat apa makhraj ra di mana? Hujung lidah Dia pengah dia Langit panggilnya depan lah. langit depan. langit depan Tapi kesusunan dia langit-langit yang paling depan sekali lam lam. Lepas tu nun. nun Dia baru ra belakang. Betul tak? ya Jadi gitulah. Kita kena ingat tu. Jadi langit. Ada pun huruf ta dal tu bukan langit. Macam duduk gosi lah. Macam duduk di kaki apa ni? Tempat temu gigi tu. Ni langit lah. Langit depan sekali. Baik, sifat dia. sebab dia jahar Jahar. Okey. tawasud Tawassut. Saya nak tanya. Tengok ambil perhatian semua ni. Mak tawassut. Ye. Cuba ambil perhatian. Tawassut ni ada berapa huruf semua tawassut tu? Ambil perhatian ni. Cuba ambil perhatian. Tawassut apa huruf? Ra tu memang tawassut betul lah tu. Huruf tawassut ada berapa huruf semua? ain tawasud juga Okey. ain Cara nak ingat dia lam lin lam nun lam lin min nun lin Umar Aimiro lin Umar yang lembut. Mana dia? Lin dia lembut. Umar nama orang kita kata. Jadi lam nun Umar Aimiro. lima Okey. Dia apa beza dengan dia ni sebenarnya huruf pada segi hakikatnya
huruf apa? Huruf tawassut tadi dia jahat. Oh, bukan jahat apa ni? Syiddah. Syiddah lah, huruf melekat dah. Dia melekat sebenarnya tu. Hak tubik tu gol lain pula. Dia makhraj lain. Sebagai contoh mim lah. Mim dia tak bunyi dah sekatu ya tu. Tapi tubik gitu. Apa tu jadi tawassut tu. Lepas tu kalau lam dia tak gerak dia tak gerak dah suara dia makhraj dia dah. Tapi ada tubik. Dia tubik ke tepi. Tu dia tubik dia panggil lam inhiraf. Pernah dengar inhiraf? Inhiraf. Tubik keluar tu. Inhiraf dah. Dia melencong, dia tubik suara lain. Dia macam min, dia suara masuk ke hidung, nak bayar suara lebih. Bukan dia makhraj tu betul-betul mengalir tu. Bukan mengarah macam sin di tempat situ dia main tak berubah dah. Sebab ro ar dia tubik dia celah lidah. Pernah dengar? Dia celah lidah. Ada por lam tu dia tubik celah lidah. Tak, dia tubik lidah ke kanan. Atau kita nak cara mendalam lah. Ra dia celah lidah. Lidah kita terbelah kan? Ada urat setengah dia nak. Tubik kau tu angin. Ada. Lepas tu apa lagi? Ra'ain. Dia lekat dah tu. Tapi hal lain pula. Hal lain pula tubik tu. So lagi lam Nun. lim Nun. mim Nun. mim dengan nun. Dia tidak sorok tak mengalir dah tu. Tapi dia jadi bunyi lain tu dia Ar-Rahmanir Rahim. Tak betul lah tu. Sebab hak nak tubik hak lebih tu tak ada. Ar-Rahmanir Rahim. Hak tu hak nak pula tu. Hak tu hak kita panggil mengalir sikit tu. Tapi dia bukan rahawah. Bila rahawah sebenarnya ialah dia kena mengalir di makhraj dia. Mengarah mula-mula mim tu. Mim dia mengalir bukan di makhraj dah. Mengalir dalam hidung tu dulu. Lam gitu kan main tempat lain. Okey. Itulah sifat dia. Lepas tu apa lah? Sifat roh tadi? Tawassut, istighfar, Okey. infitah, islah, Infitah. Inhiraf. 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 Dia inhiraf ada dua. Ra dengan ra dengan apa tadi? Lam tadi. Ada kena baca? Sorry lagi. Okey baca. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Okey. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Okey. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. You bunyi macam tidak bunyi tidak rahawah. Ni wa man yud. Wa man yud. Kali you tu tidak rahawah bila gitu. Dia macam lekat. Wa man you lilillah. Jangan berhenti dengan you. Jangan you tadi wa man you lilillah. You
Dia rakhawah ni. Kan kita baca tahu sangat. Apa lah? Syidah ke rakhawah? Dia rakhawah. Dia rakhawah dia mengalir. Nak suruh mengalir rotak ini. Dia kali yudlillah. Jadi macam syidah melekat. Yudlillah. Ni yudlillah. Walau jangan walau dia jadi walau putus walau dia walau ya, hati-hati dah. Kita baik. Lillah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Okey. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله Okey. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم Okey. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Alhamdulillah. Okey. Baca sikitlah lihat atas. Allahullah. Waqtulu. Allah ada. Di atas. Baca tajwid dia. Allah. Allah lan jalalah dibaca tebal. Ya. La tu mak jaih mufassir. La mula. Baca tebal lepas tu dua harakat dah. La. Dalam jalalah dia baca tebal dua harakat. Dua harakat. Okey. La ilaha la tu. Mak jaih mufassir. Ya. La mak asli. Illa mak asli. Ya. Hu Masli. mak asli. Okey. La yaj. La yaj khol sugra. Okey. Anna wajibaguna. Ya. Kum izha safari. Ya. La ma'asli. Ya. Yaw walin. Okey. Milkiyah. Mil alif lam qamariyah. Okey. Lan izha. Lan Baca baca dengan izha qamari. Ha? Lan dibaca ke apa? Dengan izha qamari. Izhar ke apa? Qamari. Okey. Ya ma'asli. Ya. La ma'asli. Ya. Roy yalin. Fi tak ada. Fi ada. Fi ma'arif li sukun. Ma'arif. Man, okey terus. Waman. Waman ni izha haki. Okey. Aku minallah. Nallah lan jalalah dibaca tebal dengan dua harakat. Di ma'asli sa ma'iwat. Qaf. Nah, qaf tu makhraj huruf dari mana? Tempat keluar huruf. Bila saya kata makhraj, saya kata maksudnya kita nak letak lidah dia mana? Bila nak sebut huruf tu. Dia kena start tempat makhraj. Juga supaya kalau kita nak mati huruf tu di mana? Jadi qaf di mana? Bila nak sebut huruf qaf kita letak mana? Pangkal lidah kita. Di pangkal lidah bertemu dengan langit lembu. Ha? Jumpa dengan langit apa? Langit lembu. Betul. Okey. Sifat dia? Yaha. Ha? Yaha. Jahar. Syiddah. Syiddah. Okey. Istilah. Apa dia? Istilah. Isti'la. Okey. Infitah. Ha? Infitah. Okey. Ada lagi sifat qalqalah? Isma. Ada lagi sifat dia? Qalqalah lah. Qalqalah dah. Qalqalah. Qalqalah. Okey, qalqalah. Qalqalah ni sifat dia. Minallah. Baca dah dia kan? Okey, baiklah. Okey, habis dah. Kali tak semangat. Habis dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadilah ia imam kami, cahaya petunjuk dan
rahmat bagi kami. Ya Allah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kepada kami apa yang kami lupa dan ajarlah kepada kami apa yang kami masih jahil, ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana'al lail wa atrafan nahar. Kurnialah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malam, ya Allah, dan sepanjang siangnya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah ia perisai kami, wahai Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.